Sambungan dari episod Umpan Frey. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi. So kita masih bersama lagi dengan geng-geng Kelang ni. Tak apa-apa dah. Janji pukul apa, bangun pukul apa. Kau tengok ni, hujan lagi. Malam tadi 6 ekor. Malam tadi 6 ekor, tengok siang ni. Bagi hilangkan gian dulu. Tengok boleh hook tak boleh hook. Aku ada bawa pancing tapi sekadar casting je lah. Kalau nak kacau depa. Umpan masih sama, tapi hari ni ada udang sikit lah. Udang pun dia makan juga. Tapi utama dia seluang lah. Jadi pot macam biasa lagi, pot skincan ni. Jomlah kita tengok aksi mereka ni. Boleh strike tak boleh strike. Umpan ni. Cepat Jal. Campak pelan-pelan ni. Harus kena keanyut dia. Tengok. Okay, siapa yang strike dulu. Nanti dia dari bawah, kau tengok dia sambar. Wup. Percaya je kat aku, jangan lucut je. Lucut habis. Jal. Belum. Dia baru ketuk. Jal. Dia baru ketuk, Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Strike. Jal, jangan lucut, Jal. Aku dah cakap jangan lucut. Ikan banyak, geng. Ikan banyak. Tak lah, dekat air pelan ni, man. Buat dual. Kan siang baru nampak kan. Pelampung peja kat situ lah. Main-main dari malam tadi ke? Makan terus. Imal pun. Apa Mal? Macam Terkejut. Belum bangun. Aduh. Cepat Jal. Kita tengah banyak ni. Lampu kau lagi Oh, cantik tu. Ui, terus tenggelam. Tak, kau kenapa tak tegang tali dulu baru kau sembat? baru nak tegang kan. Tak, kau sembat dulu, Jal. Aku rakam ni, Jal. Dah mati lah. Dia kalau kau makan lagi. Dia kalau kau lucut-lucut nanti kan hilang. Wih, baru baling terus makan tu buah pokok. Tu Mal, standby Mal. Tapi tak besar tu. Oh, okey. Strike, yes. Nak buat lagi lah. Dia buang pelampung pula. Ikan pertama. First blood. Besar tak tu? First blood. Mal, tenggelam Mal. Imal gelojo. Tak betul ni. Aduh. Besar tu, Jal. Dek. Jangan baci nanti. Bagi makan. Kau tengok tu bawah pokok tu. Banyak gila bawah pokok tu. Pat, aku tak set pancing lagi ni. Aku fokus untuk korang je. Besar-besar tu Mal. Mal, besar-besar tu. Cepat Mal. Kat situ bawah pokok tu. Tu sini. Bawah sini tadi. Tenggelam terus. Shoot. Bancet. Jal. Aku ada pelampung. Ada. Strike lagi. Alhamdulillah. Terbang. Lompatan dia. Double strike. Imal siang kumplau. Hidup ni.
Nampak tu, punya besar lah tu main dia. Makan. Shoot. Oh, strike. Oh, besar Jal. Setiap kali kau strike je, pelampung mesti hilang. Terbang Mat. Bala dendam Mamat ni. Kau jangan kutuk aku. Saka aku marah nanti. Kau fikir saka kau, saka mak aku tak lagi. Ini saka atuk aku ni. Mal, panggil atuk kau Mal. Sampai kan tak boleh lawan tu. Atuk kau moyang apa? Mbah buyut kita orang tau. Bukan sama ke mandram ni? Aduh. Aku ni yang pecah udah baik. Dah boleh bang. Ambil kan. Pakai je lah. Macam mana? Aku tak tahu. Itu lock atas lock bawah. Sejengkal. Sejengkal cukup, pendek-pendek je. Dia yang penting dia nampak action. Woi. Dia sambar atas tu. Gila top water. Top water tu Mal. Weh. Jatuh. Hidup lagi. Power. Dah naik dah. Strike. Jangan lucut je Mal. Ikan main jet-jet. Dia jenis orang malam terbuka lagi mata kail ni. Mana busuk ah. Ada mata kail tak? Ni? Tak situ ikan tu tadi. Tak tahu. Terbuka ni. Ikat tak betul lah tu. Kita main casting kan, kita tak main lah macam ni. Kita dah level-level pro. Dapat barang. Ambil lah ikan kau. Dia nak kena apa? Depan muka dia. Puan mati jantung. Pesta depa ni hari ni. Selepas melayankan depa tu sakit hati aku tengok kan. Depa asyik lucut-lucut, jadi aku pun macam rasa geram macam nak mancing. Kita pakailah casting Kita kacau geng pelampung. Selalu geng casting kalau mancing kat kolam kan dia kacau geng pelampung kan. Ni aku sambung lah kat sini. Mal makan. Kena sambar tu, nampak tu. Kau dia sambar, nampak tu. Kau, aku dah cakap dah kau tu. Kau tak percaya aku cakap. Awak ada sambar. Gila-gila kentang tu. Meletup-letup. Okay, dah lepas dah lesen malam tadi. Kita pakai. Boleh, bulan aja lah. Pakai ni je lah geng. Gili. Gali lubang. Gali lubang. Lubang digali di lubang. Lubang digali lubang. Ada untung tak ada untung. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Alamak. Kita jangan kacau pelampung lah. Okay, try Selalunya memang kalau umpan ni akan kalah lah dengan seluang. Seluang lagi padu. Try kacok-kacok tu. Tak apa, jangan nanti aku angkat, jangan risau. Dah. Kita try casting Hujan kenapa makin deras pula ni? Miss call. Power. Full power. Miss call sini. Strike. Baru jatuh terus strike. Wah. Baru jatuh terus strike. Saiz kolam ni. Saiz bela. Najal. Cantik saiz bela. First strike. Balik ada Pet. Ambil. Ambil air dia juga. Cantik saiz bela. Jatuh terus ketuk. Hebat. Makin lebat hujan geng. Kacau dia kacau. Dia pun asyik lucut ni, kita bagi lucut juga. Dia kejar tadi. Tak apa.
Ui, oh kena. Oh okey. Wih, Oh okey. besar bang. Layan. Ada sambal cantik geng. Nice. Terbang geng, terbang. Okey. Okey. Soft plastik geng. Makan telan Jal. Makanannya apa tu bang? Kok Ni pakai plastik tipu. Dan ni bang, tengok cantik dia makan telan tu. Menenggoy nampak ni geng. Menenggoy makan telan. Mantap. Ni jangan bagi Taranduk turun tangan. Makan telan. Lagi. Nampaknya Sujuk-sujuk ni hujan makin lebat pula geng. Tapi tidak menggoyangkan semangat 3 orang pemancing bengong ni. Kau tengok tu bawah tu Jal. Jal, dengan anjing kau cukup maut Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Ni namanya teknik jerking ya. Biskon. Kau tengok tu. Sedap mal. Pebarang pakai seluang mal. Ish. Wah. nampak kau tengok tu, the strike. Alah lucut. Besar gajah pula tu. Kenapa drag aku tak keluar? Aduh, Binawi beraksi sangat, poyo. Jangan putus Jal, besar tu Jal. Jal, besar Dul. Ambil lah, turun. Alamak, boleh tu, ke situ. Nah, pakai tong. Aku punya besar tu tadi. Lalu tepi sana Jal. Nah, sekali kau ambil air. Pada batu. Nah. Sekali pada ambil air. Okey. Dalam beg. Sini. Jangan aku tarik sabar. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik kau gemuk. Aku ni aku tak tahu kau. Dengan aku sekali terbang ke sana. Panjer je. Nanti dia makan. Strike kan. Dari bawah. Waduh, lepas. Aku tengah layan. Lepas. Jadi lepas. Tenggelam tu Mal. Aduh Imal, jangan bagi lepas. Pelampung dia timbul, seluangan timbul. Sekejap kita tengok bawah. Tu yang mengkok Ya. Tak kena tu Mal. Nampak tu. Apa dia? Kau tengok. Mal. Strike tu. Terbang Dul. Double strike. Besar. Mana satu ni? Tinggal naik dah. Alhamdulillah. Berjalan pula. Bawa mata kail aku Jal. Jangan paksa sangat Jal. Kau punya tali tu lembut. Dia. Pesta ikan bulan. Tak berapa ekor dah ni. Double strike. Seronok Umpan rahsia Wak. Umpan dia ikan. Kalau ikan. Ada peluang.
tak kena. Ada je mancing. Dibakar sedap, bakar dengan sisik. Ya. Buang isi, dah bakar je. Oh. Lepas tu cicah asam pun memang sedap. Memang sedap. Cuba. Okey, mancing kan. Ada lagi kat rumah malam tadi pun mancing juga. Ada lagi. Ya. Aku tahu boleh tak? Kau minat mancing ah. Abang Gena tak mancing bang Gena. Ha? Nanti cak lagi kot. Bang Gena dia. Tang sikit. Jangan lambat ya. Betul dulu. Wow, gila. Dari bawah ngup. Power gila geng. Tak on gila. Wah, sud. Oh, tu geng. Mal punya ikan. Wuhu. Ah, putus. Tu ikan dia. Lari bawah. Tu. Oh, tangkap. Tangkap mal. Putus. Pakai SP lah ni. Ambil lah ikan dia. Tak kena. Oh, tak kena. Dia balas lagi kali kedua. Oi, kali ketiga je mal dia balas mal. 3 kali dia balas tak kena. 1, 2, 3. Geng, kita strike Sparrow Road ya. Kita strike Sparrow Road geng. Member koyak nak buang road. Member kaya nak buang road. Kan dah datang balik tu. Dah mal tukar pelampung mal. Oh tu kat tempat pejal tu. Nampaknya hari ni Sekican berduka lah geng. Hujan satu hari tu. Satu hari hujan. Seluang dah habis. So masing-masing pakai SP. Ada ketuk, ada lucut. Total hari ni pagi ni 1, 2, 3 4 5, 6 campur sedekah dekat pakcik tadi tu 5 ekor 11. Kalau lucut jangan cerita lah, memang banyak lah. Tapi cuaca wah, hujan. Mendung mancing tapi alhamdulillah lah. Untuk video hari ni sampai sini je lah kot kan. Alhamdulillah. So kalau nak korang datang mancing je lah. Asalkan jangan jaring, jangan jala lah. Biarlah geng-geng mancing boleh mancing lagi pot ni. Carilah sendiri pot ni. Nanti kalau aku cakap tak share tempat, korang marah. Jadi aku cakap carilah sendiri kat Sekican. Okay, jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.